This strategi dia boleh menghasilkan lebih kurang 255,000. Trader yang konsisten bukan sebab dia pandai entry, tapi sebab dia tahu strategi yang dia gunakan berkesan daripada masa dulu lagi. Jom aku ceritakan pasal backtesting. Backtest ni biasa kita dengar kan, apa maksudnya? Dia bermaksud kita uji strategi trade kita tu pada market yang lepas, supaya kita tahu strategi yang kita gunakan tu membawa kepada profit ataupun loss. Jika kita tak ada data yang lepas, macam mana kita nak tahu strategi kita berkesan ataupun tidak pada masa sekarang? Jadi jom aku tunjukkan sikit macam mana Pakar Chart buat backtesting untuk strategi-strategi yang diajarkan. Dekat Pakar Chart kita buat dua jenis backtesting. Satu menggunakan programming, iaitu kita buat script, and then software tu akan generate result daripada script kita buat tu, ataupun kita buat secara manual. Okay, ni contoh data backtesting daripada menggunakan TradingView. Okay, so saya boleh tahu strategi yang saya gunakan pada bulan tersebut boleh menghasilkan lebih kurang RM3,600 menggunakan satu strategi sahaja. Dari segi tahunan pula, kita collect all the data dan kita buat analisis. Kita tahu yang mana dalam masa 16 tahun, this strategi dia boleh menghasilkan lebih kurang 255,000. Ada tahun yang untung, ada tahun yang loss. So kita tahulah berkenaan dengan itu. Jadi bila kita tahu, kita akan lebih bersedia dari segi modal, dan kita lebih bersedia dari segi kita punya emosi, yang mana kita yakin strategi yang kita gunakan ini adalah boleh menghasilkan keuntungan dalam trade kita. Jadi kalau anda nak belajar dengan lebih lanjut, jom join Pakar Chart.